Alright guys, Assalamualaikum. Welcome to Life of Pim with me, Pim. Hari ni kita nak buat chapter review untuk chapter 1184, 1185 dan 1186. Boleh katakan review ni memang akan fokus banyak dekat flashback Brook lah. Sebab yelah, flashback Brook agak panjang juga. 3 chapter, start daripada mid 1183 dan baru tamat kat chapter latest ni 1186. Okay, agak panjang jugalah sebenarnya. Tapi bagi aku panjang dia bukan yang dragging sangat. Bagi aku semua tu menarik. Sebab contohnya macam masa kita dekat 1184, kita dapat tengok Shuri kan, umur dia masa ni 7 tahun, Brook umur 20 tahun. And then bila kita dah pergi ke chapter 1184, kita dapat tengok yang Shuri dah umur 14 tahun dan Brook 27 tahun. So maksudnya dia ada jam dia lah. Tapi at least kat situ kita boleh nampak dah ada progress karakter tu. Contohnya untuk Brook, dia dah jadi commander kepada Battle Convoy. Sebelum tu dia leader saja, dan ni dia dah jadi commander. Okay, so 7 tahun berlalu tanpa apa-apa isu. 7 tahun tu tenang je. Orang kata dah aman, damai, happy semua benda kan. Shuri pun dah jadi famous, Brook pun makin power. Skill pedang dia sejak dia jadi orang kata anak buah kepada Lady Candle. Namun di saat kita tengah layan flashback Brook ni, di saat Brook tengah bercerita kepada Jinbei, Nami, Frankie dan juga Usopp pasal Gunko ataupun pasal Shuri ni, masa ni jugalah kita dapat another flashback yang Brook bercerita pula kepada Shuri, kisah dia masa kecil dulu kan. Kisah dia, kisah bapak dia, kisah mak Shuri semua benda kan. So kita dapat macam flashback in a flashback atau flashback dalam flashback, flashbackception. Tapi fun fact, ini bukanlah first time ataupun the only time Oda buat flashback di dalam flashback. Lagi-lagi peminat lore lah, peminat lore mesti tahu yang dulu Oda pernah buat flashback dalam flashback untuk flashback lore. Okay, aku bagi contoh lah. Masa Oda buat flashback lore dulu, masa dekat arc Dressrosa, kita tengah layan flashback 16 tahun lepas punya tau, which is masa tu Law umur 10 tahun, masa dia awal-awal join Don Quixote punya family. Dalam masa kita tengah tengok flashback tu, kita masuk lagi another flashback 33 tahun pula, masa Doflamingo masih kecil. Korang ingat ke tak flashback tu? So ini bukanlah benda baru, Oda memang dah pernah buat. And fun fact lagi, Dressrosa antara arc yang paling banyak flashback. Banyak gila karakter flashback ada dalam tu. Aku ada share dekat Telegram dan juga WhatsApp sebelum ni kan. Alright, tapi tak bagi kita bukan nak cakap pasal benda tu. Move on. Now kita pula layan flashback Brook masa dia umur 11 tahun. Masa ni Brook yatim piatu, hidup di kawasan pembuangan sampah. And then kita pun boleh nampak kat sini dah Brook memang tak ada kawan, tak ada siapa, tak ada family, tak ada apa-apa. Okay, tapi dalam masa yang sama juga, Brook ni dia memang gatal lah. Perangai dia memang dah semula jadi gatal dengan perempuan. And Brook memang dah minat menyanyi dan main muzik. So tadilah kita dapat flashback yang macam mana dia terjerumus dalam bidang muzik ke, minat menyanyi ke, minat gatal ke, benda tu memang dah sedia ada dalam jati diri dia. Tapi itulah dia, out of nowhere muncul putera Ruven. And orang ni jadi kawan baik, kan. And baiknya Prince Ruven ni, sebab dia masa dia nak berkawan dengan Brook tu, dia merahsiakan status dia. Maksudnya dia kawan dengan Brook secara ikhlas. Dia memang tertarik dengan karakteristik Brook ni. Dan itulah akhirnya dia bawa lah kan, Prince Ruven bawa Brook tinggal dekat istana Vesperia. And dekat sinilah kita dapat tengok pula Lady Candle yang masa tu adalah commander kepada Battle Convoy. So Prince Ruven suruh Lady Candle train Brook. Dan dari sinilah kita boleh faham secara keseluruhan kenapa Brook ada cakap sebelum ni banyak kali. Sebelum dia nak bercerita kat Shuri pun dia memang dah banyak kali dah, Oda dah banyak kali tunjuk kita yang Brook memang sayang gila dengan Raja Ruven. Dan kat sini inilah dia apa yang dia cerita kat Shuri ni kan. Kenapa dia selamanya akan terhutang budi dengan Raja Ruven dan juga Lady Candle kan. Sebab Raja ni memang ikhlas kawan dengan dia. Raja ni bawa dia hidup selesa dekat istana. And Lady Candle ni pula boleh katakan antara orang yang ajar dia cara untuk survive, ajar dia cara berlawan dan sebagainya kan. Lepas apa yang dia belajar daripada Lady Candle, dia turunkan pula ilmu dia tu, ilmu skill pedang ni semuanya dekat Shuri. Yang si Shuri ni pula memang kita boleh nampak lah dalam flashback ni, dia betul-betul obses gila dengan Brook. Sebab tu lah, walaupun dia dah di brainwash, dah orang kata dah jadi Gunko kan, dah duduk di kalangan setan-setan, bila kena snap sikit terus teringat Brook. Maksudnya dia ni memang daripada kecil dulu memang dah obses gila dengan Brook. Memang sayang betul lah dia dengan Brook. Tapi itulah yang kita cerita ni, cerita yang indah-indah aje. Ada juga benda yang tak indah ada.
which is kita tak tahu bila benda ni berlaku, bila perkara ni berlaku, sebab Oda tak ada bagi spesifik timeline, tak ada bagi spesifik tahun. Tapi yang pasti world government dan Celestial Dragon datang Esperia for the first time. And bila diorang datang ni, of course lah, memang jadi huru-hara. And Buck kata bro, Lady Candle ni sampai sakit berbulan-bulan disebabkan penat. Penat tu penat yang lain macam. Sebelum ni kita tak tahulah kan, keluarlah teori dan sebagainya. Tapi at least dekat chapter yang paling latest ni 1086 memang dah dikonfirmkan yang Shuri ni bukan anak kandung Raja Ruven. Maksud dia apa guys? Maksud dia Lady Candle kena rogol dengan Celestial Dragon. So waktu WG datang dekat Esperia ni bukan hanya sebab Raja Ruven dah isytihar perang dengan dorang, tapi sebab actually dorang nak claim Shuri yang sebenarnya ada darah Celestial Dragon. And sebenarnya bukan tu juga, ada lebih daripada tu. Mata aku pun, aku tengok ni pun dah merah sebelah dah. Aku tak tahulah apa rahsia di sebalik mata Shuri ni, tapi kita tahu, kita aware daripada awal kemunculan dia lagi sebagai Gunko, mata dia tu memang dah menarik. Kan, mata dia tu ada kisah, ya Allah, ada cerita. Cuma itulah Oda belum explain kat kita secara detail. Tapi at least Oda bagi nama. Dekat TCB tak ada, dekat Manga Plus nama dia adalah Bipolar Irises. And punya penting gila mata Shuri ni sampai Gorosei dan Imu punya level kena turun. Padahal cukup je nak serang negara ni dengan Cypher Pole ke Ghost Knight ke apa benda kan. Even Ghost Knight yang ada ni pun menarik, which is Ghost Knight baru, watak baru. Mata dia tu pula sama dengan Shuri kan. Cuma itulah, nak kata dia memang darah daging, nak kata bapak dia ke abang dia ke benda, memang kita tak boleh nak sewenang-wenang dia cakap. Sebab Oda memang tak explain secara detail juga watak ni siapa. Tapi at least Oda bagi nama dia, which is Menmei Guro. So bila kita dengar nama Menmei Guro ni, kita dah boleh faham sikit. Okey, nama Gunko pula asal dia Shuri, nama baru dia pula Gunko. So Gunko dan juga Guro macam tak jauh. So mungkin betul itu bapak dia kan, sebab bunyi dia dekat-dekat sama. Plus si mangkuk ni pun nama dia Menmei Guro, maksudnya dia daripada kalangan family Menmei. And si Shuri ni pula bila dah jadi Gunko, dia jadi Gunko Menmei, Menmei Gunko. So maksudnya ya, mungkin memang ada pertalian lah diorang dua ni kan. Senang cakap mungkin tu bapak dia lah. Nak susu? Okay, tunggu je aku buat susu untuk anak aku. Tapi aku tak nak cakap lebih-lebih lah pasal family original Shuri ni kan, Menmei semua ni. Sebab bagi aku sedih lagi lah family Brook ataupun family Shuri yang betul kan. Sebab yelah, Lady Candle kena rogol, lepas tu mati pula sakit masa Kingdom Esperia kena macam kena sihir kan, kena diselebugi kabus selama setengah tahun dan sebagainya kan, sampai negara hancur semua dia. Yang si anak dia pula Shuri jadi setan, bunuh bapak sendiri. Yang si bapak pula itu Raja Ruven, mati kena bunuh anak sendiri, which is raja yang sangat-sangat baik bagi aku kan. Raja Ruven ni memang orang yang aku respect. Memang walaupun kita kenal dia 3 chapter je, tapi dia memang orang yang baik. Bagi aku dia bukan mati sia-sia lah. Memang sedih dia mati dibunuh oleh anak dia, tapi at least bagi aku the real thing about King Ruven ni, dia mati sebenarnya mempertahankan negara dia. Kenapa perang ni berlaku? Depan orang ramai, King Ruven ni cakap Celestial Dragon demand 1,000 rakyat dia untuk dijadikan slave kalau tak mampu nak bayar duit cukai Heavenly Tribute. Tapi sebenar-benarnya kan, rupanya Celestial Dragon bukan minta slave, tapi minta anak dia, minta si Shuri kan. Shuri sendiri yang cakap masa dia dah jadi setan tu kan, untuk bawa Shuri pergi ke Marijua, semua benda tu lah. So bapak mana nak lepaskan anak dia? Memang perang lah memang perang. And even kalau kata negara ni tak perang pun, memang negara Esperia ni akan hancur disebabkan Heavenly Tribute tadi tu. Cukai WG yang langsung tak masuk akal. Berapa banyak dah negara bankrupt, berapa banyak dah negara muflis disebabkan Heavenly Tribute ni. So bagi aku, yes, bapak dia buat benda betul. Dia sanggup ajak perang disebabkan dia tak nak lepaskan anak dia. Dia sanggup perang sebab dia dah tak larat dah nak layan dengan cukai-cukai, dengan demanding daripada WG ni. Dalam masa yang sama sebab memang negara dia dah hancur dah. Macam aku cakap tadi, kena sihir benda-benda pelik lah kan. Tak tahulah betul-betul sihir ke tidak, macam lah kan. Dan disebabkan segala apa yang dah berlaku tu memang hancur lah, musnah lah segala-galanya apa yang ada kat Esperia. And begitu jugalah musnahnya segala kehidupan Brook.
So macam itulah jalan kisah hidup Brook. Memang sedih gila. Daripada seorang budak di tempat pembuangan sampah kepada seorang ketua diraja, now berubah menjadi pirate, which is tak ada masalah pun, sebab tu memang impian dia kan. Cuma itulah sedih lah kan. Daripada kecil orang kata dia hidup dengan King Reuven kan. Daripada kecil dia jadi anak murid Lady Kendall. And then daripada Shuri tu pula kecil, dia lah yang jaga sampai besar kan. Last semua benda ending dia macam ni. Memang bagi aku memang sedih gila lah. Tu pun nasib masa hidup, walaupun dah kena tikam kat kepala kan. Dia punya tikam tu sampai sekarang ada parut. Bukan parut kat kepala, kat muka ke apa, parut kat tengkorak kan. Kesan daripada tusukan pedang Shuri tu kan. Memang sakitnya tu di sini, di dalam kepala aku sakitnya. Maka habislah kisah backstory Brook. Bagi aku secara ringkas ni dalam Mugiwara Pirates ni, yes, memang Brook lah cerita paling sedih. Kalau korang tak setuju, aku tak boleh nak cakap apa lah. Aku kena tekan dengan benda ni sebab siapa je dalam Mugiwara yang sampai ada 2 flashback yang both sedih, 2 flashback yang both kehilangan keluarga tersayang dari kecil sampai besar hidup malang. Bukanlah aku nak cakap yang lain-lain tu tak sedih, cuma dia lah yang paling sedih. Kalau ada anugerah yang paling sedih di kalangan Mugiwara Pirates, Brook lah menang kan. Tapi tak apalah, kita lap lah segala air mata kita, hingus kita, sebab cerita sedih ni dah habis. Cerita sedih ni kita dah boleh tolak tepi. Sebab now kita dah kembali semula ke Elbaf. Chapter latest ni dah membawa kita kembali ke Elbaf, kembali ke fight di antara Loki dan juga Imu. Ting ting ting. And yang menariknya, belum sempat kita tengok Loki nak lawan dengan Imu, Luffy dulu yang tiba-tiba masuk bagi satu penumbuk dekat muka Imu tanpa segan dan silu, tanpa warning dan sebagainya. Member lepas dah kenyang, dah makan, dah melantap, tiba-tiba penuh energi, memang tak tunggu apa, datang-datang terus bantai Imu. Now kita tunggulah next chapter, perlawanan di antara Imu versus Luffy yang gang dengan Loki. Memang aku sumpah tak sabar. Apa pendapat korang? Komen kat bawah. Jangan lupa tekan like, jangan lupa tekan share, jangan lupa subscribe sekali yang belum. Terima kasih kerana menonton video ini. Jumpa korang di video yang akan datang. Assalamualaikum.